Okey, mari kita selami perkara ini. Pernah tak anda rasa macam dunia ni terlalu bising? Hari ini kita akan buat satu huraian ringkas tapi sangat mendalam tentang satu pencarian jiwa yang kita selalu terlepas pandang dalam kesibukan dunia moden, iaitu ketenangan hati yang suci. Tanpa buang masa, jom kita mulakan perjalanan yang menenangkan ini untuk melihat panduan yang sangat padat bagi mencapai kedamaian emosi yang sebenar. Nak hidup tenang, tenteram dan senang? Cuba ambil masa beberapa saat untuk tanya diri sendiri dan renungkan betul-betul soalan ni. Tipulah kalau ada yang cakap tak nak kan. Kita semua impikan kehidupan yang bebas dari kekusutan. Kita nak bangun pagi rasa ringan je dada tu dan tidur malam tanpa otak asyik berfikir macam-macam. Tapi hakikatnya, ketenangan macam ni tak datang bergolek secara automatik. Ia perlukan satu anjakan paradigma yang besar dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita. Bahagian pertama, mencari ketenangan hati. Asas untuk hidup yang tenang ni sebenarnya langsung tak bermula dari faktor luaran. Bukan sebab duit, bukan sebab status. Semuanya bermula 100% dari dalam kepala kita sendiri. Rahsia terbesarnya di sini, anggap semua orang baik dengan kita. Bunyi macam terlalu klise kan? Tapi cuba faham, impak psikologinya. Bila kita secara sedar pilih untuk bersangka baik, kita automatik tutup pintu kepada penyakit emosi yang sangat-sangat memenatkan, iaitu buruh sangka. Bayangkan berapa banyak tenaga mental kita bazir tiap-tiap hari semata-mata nak teka niat orang. Pilih untuk bersangka baik bukan bermakna kita ni naif, tapi sebenarnya kita sedang lindungi ruang mental kita sendiri daripada diracuni syakwa sangka yang membebankan. Mari kita teruskan dan lihat bagaimana perkara ini berkembang apabila kita masuk ke realiti sebenar. Bagaimana dengan pembenci? Realitinya, kita hidup dalam masyarakat yang macam-macam ragam. Geseran tu pasti ada. Habis tu, macam mana kalau kita jumpa orang yang sah-sah tunjuk permusuhan pada kita? Buktinya ada pada tindakan mereka. Pertama, mereka mungkin tak suka kita atas sebab yang tah apa-apa. Kedua, lagi ekstrim, mereka memang betul-betul bencikan kita. Dan ketiga, yang paling pedih, mereka sentiasa jaja keburukan kita sana-sini. Dengan senarai ni je pun dah cukup buat jantung kita berdebar dan rasa marah kan? Kita semua pernah hadap orang toksik macam ni. Dan ia memang boleh hancurkan emosi kita kalau kita biarkan mereka kawal tindak baras kita. Di sini kita beralih ke bahagian ketiga, konsep biarkan. Jadi apa penyelesaian paling konkret untuk masalah ini? Di sinilah kita jumpa satu jalan keluar yang sangat-sangat membebaskan. Anda cuma perlu buat satu perkara ini. Biarkan. Ya, hanya satu perkataan mudah, tapi percayalah, beban kebebasan yang ia bawa memang luar biasa hebat. Biarkan. Jangan balas perbuatan mereka, jangan layan provokasi itu. Tindakan membiarkan ni bukan bermaksud kita kalah tau atau kita ni lemah. Sama sekali tidak. Sebaliknya, ini adalah satu kemenangan emosional yang paling tinggi. Bila kita biarkan, kita seolah-olah lepaskan batu besar yang orang toksik tu sengaja letak atas bahu kita. Biarkan mereka dengan kata-kata mereka sebab kita pilih kedamaian. Dan ini dengan cemerlangnya menggambarkan prinsip keadilan peribadi yang mutlak. Sempadannya sangat jelas dan tak boleh disangkal. Amalannya untuk dia dan amalan kita untuk kita. Full stop. Kita takkan tanggung dosa atau rasa bersalah atas fitnah yang pembenci itu buat. Itu amalan buruk dia dan dia yang kena jawab sepenuhnya nanti. Kita pula, kita cuma perlu fokus pada diri sendiri. Kebaikan kita, tahap kesabaran kita, itulah amalan peribadi yang akan selamatkan kita. Terima hakikat batas ini dan barulah kita boleh terus melangkah ke depan tanpa asyik toleh ke belakang. Bahagian keempat, memelihara sangka baik. Okey, sekarang fasa praktikal. Tahu teori biarkan tu satu hal, tapi nak buat waktu tengah berdepan musuh tu, hal lain. Panduan daya tahan ni tunjuk jalannya. Pertama, macam kita cakap tadi, biarkan je perbuatan mereka. Kedua, jangan sesekali ikut perangai macam dia. Ketiga, anggap dia tetap kawan kita. Keempat, terus kekal bersangka baik. Jadi, poin yang paling penting adalah, kita tak boleh langsung gadaikan kesucian hati kita semata-mata nak balas dendam atau nak turun ke tahap kerendahan moral pembenci tu. Fikir logik lah. Kalau kita balas kebencian dengan kebencian, apa beza kita dengan diorang? Bila kita terus latih hati kita untuk anggap mereka kawan dan kekal positif, kita sebenarnya sedang bina satu kubu kebal untuk perisai jiwa kita sendiri. Seterusnya, untuk bantu kita kekal bersangka baik, kita kena sedar keterbatasan kita sebagai manusia. Fakta yang kita selalu lupa. Kita tidak tahu apa di dalam hati dia dan dia pun langsung tidak tahu apa di dalam hati kita. Kita cuma nampak luaran je. Entah-entah orang yang kuat benci dan kutuk kita tu sebenarnya tengah lalui satu trauma atau fasa hidup yang sangat gelap dan dia lepaskan tekanan tu pada kita. Niat sebenar manusia tu tersembunyi jauh dari pandangan kita. Jadi menghakimi seseorang berdasarkan tekanan kita sendiri hanyalah kerja sia-sia. Ia memenatkan otak dan buang masa berharga kita je. Akhir sekali kita tiba di bahagian kelima, taumakal kepada Sang Pencipta.
Bila kita dah sedar betapa terhadnya kudrat dan keupayaan kita sebagai manusia, kita bersedia untuk lepaskan semuanya kepada satu kuasa yang jauh lebih agung. Ya, kita memang terhad. Tetapi, sekarang apa yang sangat menarik tentang slide ini ialah perkataan ini membawa kita kepada satu titik peralihan yang luar biasa daripada segala kelemahan dan kekeliruan kita terus kepada kesempurnaan yang maha mengetahui segalanya. Allah SWT itu maha mengetahui. Bertawakallah, serahkanlah semuanya pada Dia, Sang Maha Pencipta. Indah sungguh mesej akhir daripada huraian kita hari ini. Di saat anda rasa sangat disakiti, difitnah di belakang dan anda ambil keputusan perit untuk terus diam dan biarkan sahaja, ingat satu hakikat ni. Tuhan nampak semuanya. Sang Pencipta maha mengetahui niat murni di sebalik diam anda tu dan Dia juga terang benderang tahu apa isi hati dan niat buruk mereka yang aniaya anda. Jadi, letakkan noktah di situ. Serahkan semuanya kepadanya. Lepaskan beban berat yang menjerut dada anda tu. Sebagai penutup untuk huraian kita pada hari ini, cuba anda renungkan dalam-dalam. Bukankah kedamaian hidup yang paling sejati itu sebenarnya mula muncul tepat pada saat kita berhenti mencuba untuk mengawal tingkah laku semua orang dan mula membiarkan Tuhan mengambil alih kemudi keadilan hidup kita? Fikir-fikirkanlah dan semoga anda semua menemui ketenangan yang dicari.